Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di tepian rimba Villa Hulu Langat. Jadi kami baru saja sampai di lokasi pukul 5.50 petang. Baru selesai solat asar sekejap. Kita akan handle follow spot untuk ini. Tapi majlisnya malam. Sekarang ni ada majlis akad nikah lah. Baru saja selesai akad nikah ni. Sekarang diorang tengah sesi fotografi. Jadi kita nak set up untuk follow spot untuk malam ni lah. Jadi saya nak pergi cari dulu PIC ataupun siapa-siapa yang berkenaan lah, untuk tanya di mana kita nak set up semua. Kemudian kita boleh terus set up. Hari ni saya bersama dengan Akil. Kalau korang ingat, Akil pernah tolong kita dalam video mana? Video di Sri Iskandar, Akil Citra Sri Iskandar. Ada satu video saya tak ingat. Adalah kalau korang cari adalah jumpa Akil, kalau jumpa Akil. Alright, jadi ni kami berdua sebab ada dua full spot. Jadi kita nak set up dulu. Alright, jom. Sophia sangat manis ya. Baik, menghadap tak ada ke sih? Arisa. Adik Arisa. Okey, kita baru saja selesai set up lokasi ni. Tapi bila kita test on Swiss, lampu dia cuba on je, tengok Akil on je. Apa isu dia, apa masalah dia kan. Kita tengok sikit. Okey. Okey, bila dah on ni, kena block dengan tiang ni pula. Jadi tak nampak ke pelamin tu, tak nampak. Nampak? Jadi kita nak cari position lain lah untuk yang lampu belah sini. Okey, kita cuba alihkan dulu. Kita tengok macam mana lokasi yang sesuai di mana. Rasanya okey kot. Mungkin kita pindah di bahagian belakang sana tu sikit, kat kucu sana. Angkat je. Kalau boleh angkat je. Okay, kita cuba alih ke bucu belakang sana tu. Tadi dia letak kipas ni, jadi kita alihkan kipas ni. Mungkin kipas ni boleh tap dengan kita punya power supply ni. Boleh pakai juga. Kita tengok Akil alihkan dulu. Okay, kita dah set up semua. Dengan Akil nak pergi tukar baju je. Diorang ada karaoke pula kan. Nak pergi live band test sound check ke. So itu jom kita tukar baju. A few moments later. Tengok apa lauk ada. Ui. Ada daging
Lagi hitam. Macam kambing ke? Alhamdulillah, jom kita makan dulu. Lepas ni kita boleh fokus untuk kerja kita lah. Alright. Woi, ni kita lauk kita malam ni. Mantap. Alhamdulillah. Syukur, syukur. Di bahagian belakang kolam ataupun air terjun kita tuan-tuan, ada sebuah ruangan foto booth yang disediakan di belakang sana. Jadi kalau di belakang meja makan ini ada sebuah ruangan foto booth. Ya, Abang Nur The Baker kat belakang sana. Ini saya rasa pun saya akan ada juga hari ini. Bagaimana soal sebentar saya lagi seperti yang dilakukan hari ini, lebih kurang dalam 10 dan 15 minit lagi kita akan sama-sama. A few minutes later. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, langkah pengantin bercanggung, burung yang dengar bersorak tawa, bagai senandung cintanan agung, di depan mata mempelai berdua. Apa tanda raja sehari kalau tidak kerana santunnya? Apa tanda senyum putri kalau tidak kerana adanya? Melangkah masuk ke dewan, pasangan pengantin yang segak lagi tampan, yang anggun lagi menawan. Pasangan Raja Sehari, saudari Sofia Nabila binti Muhammad Saleh dan juga pasangan syurganya, saudara Muhammad Amiruddin yang dipersilakan melangkah ke mahligai persandingan. Okey, kita bagi satu tepukan yang gemuruh sikit tuan-tuan dan puan-puan kepada pasangan Raja Sehari kita pada malam ini. Terima kasih. Dengan kecantikan dan ketampanan yang tidak perlu dihuraikan, our lovely bride and groom pada malam ini, iaitu di antara mereka saya Azfar Azni, bukan Azfar sahaja, dan saya mewakili seluruh ahli keluarga pada hari ini turut melalukan kehadiran Datuk Seri Datin Seri, Datuk-datuk mereka berakhlak mulia dan berbudi bahasa serta beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pak Ngah Isa ada Pak Ngah Isa ni. Ada beberapa nama, ada Mak Ha, Pak Uda, Pak Hitam, Pak Uti, Pak Usu. Saya tak dapat nama IC yang ini. Saya boleh teruskan berdiri dekat di atas selamat hari. Okey, sebelum kita persilakan Pak Lang ada ni, Pak Lang. Pak Lang ada, saya tak nampak ni Pak Lang hari ni. Pak Lang dia ni oh ada hari ni, okey, alright. Kantis. Okey, terima kasih Pak Lang, kawan. Okey, terima kasih Pak Uti. Itu mak nak bersalin. Oh ingat dah last. So ada last lagi. Oh kecil punya. Okay. Okay. Betul. Okey, agak saya ada lagi Cik Muhammad Rahim.
Okey, pada isu ada semua yang menjayakan majlis kami. Terima kasih untuk family side suami saya. Ini saya bakal suami kan? Saya dah suami dah. Okay, terima kasih. okey bang, stand by, sound. Sedang kan, bersilakan. Ladies and gentlemen, you ready? Sama-sama kita tepuk tangan balik. Everybody clap your hands now. Oh, tadi berhenti jap. Okey, boleh. Okey, kita tunggu pengantin untuk orang kata ada sembahan bunga api. Tapi mungkin diorang buat di bahagian belakang dulu sebab katanya ada dua bunga api, sesi dua bunga api. Saya tak pasti mungkin kat belakang. Kita standby di hadapan sebab atas arahan fotografer. Jom kita pergi tengok di bahagian belakang macam mana. Sama-sama saksikan persembahan bunga api. Nampak lain kita punya servis kita hari ni sampai keluar dewan tu. Okay, dia rakam kan? Dia rakam kan? Servis daripada luar dewan. Untuk ni, berkabus kita kat luar ni. Kita keliling memang kawasan bukit, hutan, kebun-kebun. Jadi memang berkabus lah. Kalau tengok lampu sana nampak berkabus. Okey, jadi kita sama-sama macam tadi boleh ya? Alright, okay, kita tengok. Alright, 10 8 6 1 bermakna.
Okey, selesai sudah tugasan kita untuk majlis kali ini. Majlis perkahwinan antara Sofia dan juga Amirul, ataupun Sofia dan juga Daniel. Jadi kita baru saja selesai dengan sesi terakhir kita, tunjukkan bunga api tadi. Memang kita cover sikit follow spot lah bahagian depan ni sebab diorang tak ada lampu. Jadi atas permintaan pengantin, dia minta kita cover di bahagian depan lah. Jadi selesai sudah, itu memang habis teruslah kita punya job untuk hari ni. Walaupun majlis ada lagi sesi akhir, sesi bergambar dengan kenal-kenalan dan juga kawan-kawan dia. Jadi cuma kita dah tak ada apa-apa keperluan ataupun job lah yang diperlukan khidmat kita. Kita semua dah selesai. Alhamdulillah, majlis berjalan dengan lancarnya. Kita sampai dalam pukul 5.50, pukul 6 tadilah kita set up, terus set up, kemudian majlis bermula 8.30, tepat 8.30 pengantin sampai, dan teruslah semua terus flow pun semua cantik. MC pun dapat mengawal flow dengan baik, fotografer dengan fotografer, videografer pun mantap. Okey, apa lagi kan, jumpa lagi video yang akan datang. Kalau perlukan khidmat kami, Roger. Alright, ciao.